Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak bercakap tentang berapa penghasilan pengutipan cabai saya untuk bulan ni. Saya akan tunjukkan berapa penghasilan saya di hujung video ni. Tolong stay di video ni dan tonton sampai habis. Buah cili atau cabai adalah sayuran buah yang digemari oleh rakyat Malaysia. Hampir kebanyakan masakan tidak lengkap jika tidak dimasukkan cili. Jika kita pergi ke pasar, tentunya akan nampak kebanyakan gerai sayur menjual cili. Sebelum tu, kalau korang belum subscribe, tolong like dan subscribe channel ni supaya channel ni dapat berkembang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jenis cabai yang saya tanam ni ialah cabai burung. Cabai ni saiz dia kecil je. Tapi kalau guna untuk masakan memang menyengat lah. Kenapa nama dia cabai burung? Sebab burung suka makan cabai ni. Lebih-lebih lagi buah cabai yang berwarna merah. Selepas burung-burung tu makan cabai ni, dia akan berak merata-rata. Dari tahi burung tersebutlah anak cabai ni akan tumbuh membesar. Sebab itulah nama cabai ni cabai burung. Ada juga orang panggil cili kampung ataupun cabai kampung. Jenis cabai ni memang terbaik lah. Dia juga tahan lasak dan tahan penyakit. Dekat apa jenis keadaan pun dia boleh hidup. Untuk pembajaan pokok pula, saya jarang membaja pokok cabai ni. Saya memang biar macam tu je. Kadang-kadang saya letak jugalah baja 12 NPK 12-12-17 supaya buah dia banyak. Tanaman cabai ni saya usahakan sebagai pendapatan sampingan je ataupun side income. Sebab itulah saya tak tanam dalam polybag apa semua. Sebab saya pun ada kerja lain yang perlu saya buat. Kiranya cabai ni bukan sumber pendapatan utama saya lah. Tapi kalau kita buat betul-betul, hasilnya boleh tahan lumayan. Dalam seminggu tu, saya hanya kutip cabai pada hari Sabtu je. Hari lain, saya lakukan kerja-kerja saya yang lain lah. Untuk penyakit pula, selalunya pokok cabai ni penyakit yang selalu serang adalah penyakit kerinting daun. Jadi spare siap-siap lah racun-racun dia. Macam saya, pokok cabai ni di kawasan kebun durian. Dan pokok cabai ni berlambak-lambak di dusun saya ni. Ada lebih kurang 300 ke 400 pokok kot. Jadi saya tak risau sangat. Kalau satu pokok kena penyakit, saya cabut lepas tu saya bakar je. Nanti burung akan makan cabai ni dan berak lagi di kawasan dusun ni. Jadi pokok cabai ni memang akan sentiasa ada lah dalam kebun saya ni. Senang cerita, kalau ada sepokok mati, 10 pokok lain lagi boleh ganti. Lagi satu, pokok cabai burung ni memang jenis yang tahan lasak. Bila pokok cabai dah tamat usia dia, bila pokok dah kering atau macam dah nak mati, kita pruning je bahagian bawah pangkal pokok. Nanti dia akan tumbuh tunas baru. Tak payah susah-susah semai apa semua. Senang dan mudah. Harga untuk sekilo cabai ni ialah RM20 sekilo. Itu kalau kita tolak dekat peraih lah. Kalau kita nak untung lebih lagi baik kita tolak dekat kedai makan. Kita berurusan direct terus dengan kedai makan. Macam saya tolak dekat kedai makan. Yelah, kedai makan kan banyak gunakan cili dalam masakan diorang. Jadi, kita tolaklah dekat diorang. Saya tolak dekat kedai makan RM25 sekilo. Kiranya lebih RM5 daripada saya tolak dekat peraih. Kalau kita nak untung lebih, kita kenalah rajin sikit. Tanya kedai-kedai makan, kok-kok lah ada rezeki, diorang ambil lagi mahal. Takkanlah kita dah penat-penat kutip cabai, lepas tu kita nak jual harga murah pula. Tak berbaloi dengan usaha dan masa kita. Dah lah kita dah penat kutip,
Kita cuma perlu usaha sikit je lagi untuk pasarkan produk kita dengan bertanya ke gerai-gerai makan. Seperti sedia maklum, saya hanya kutip cabai ni sebagai pendapatan sampingan je. Dalam seminggu tu, saya hanya kutip sekali. Kiranya sebulan 4 kali kutip. Sekali saya kutip, bolehlah dapat 6 ke 7 kilo. Kalau kita darabkan 6 ke 7 kilo dengan RM25, kita akan dapat RM150 ke RM175. Kiranya sehari saya boleh dapat lebih kurang RM150 ke RM175. Nak dapat 6 kilogram tu bukannya senang. Cabai burung ni pula dia jenis kecil-kecil. Saya pernah sekali je dapat 7 kilo tu. Tu pun sebab saya push betul-betul. Senang cerita, kalau kita ni jenis cepat mengalah, nak dapat sekilo pun memang akan susah lah. Kiranya kita kena cepat kutip dan kena siapkan mental yang kuat. Rasa bosan macam mana pun kita kena teruskan untuk kutip juga. Sampailah kita dapat target yang kita nak. Sekarang kita akan kira berapa penghasilan cabai kita untuk bulan ni. Okay. Ini duit yang aku dapat daripada hasil kutip cabai pada bulan ni. 100, 200, 300, 400, 500, 600. RM600 hasil daripada kutip cabai saja pada bulan ni. Tengok. Kutip cabai burung yang tumbuh-tumbuh merata pun boleh dapat 600. Side income ku. Okeylah, setakat ni sajalah perkongsian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen kat bawah ni. Terima kasihlah sebab menonton video ni sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih.